Assalamualaikum dan selamat kembali dalam video lagi yang terbaru. Aku baru sempat buat tapi sebelum tu aku nak ucapkan kepada semua selamat tahun baru. Selamat datang tahun 2026 dan harapnya pada tahun ni kita dapat buat yang lebih baik lah daripada tahun 2025 sebelum ni. Okay, video kali ni aku saja nak share dengan korang, mana tahu ada yang membantu. Sedikit modification lah ataupun sedikit penambahan yang aku buat dekat aku punya Prodo Myvi. Ada beberapa yang aku buat yang mana pada aku dia dapat membantu practicality dalam sebuah kereta, dan ada benda juga untuk Myvi aku punya generasi ni dia tak ada, tapi lepas dia baru ada feature tu penambahbaikan. Jadi aku terpaksa modify sendirilah apakah dia punya penambahbaikan tu. Jadi kita tak nak buang masa, kita terus straight to the point. Benda pertama yang aku rasa aku jumpa barang yang banyak membantulah, lagi-lagi nak tambahkan korang punya storage dalaman, dan barang itu adalah atas ni. Okay, ni adalah Akas series storage. Macam korang boleh nampak ni, dia ada zip depan dan dia ada zip tengah ni, ada macam kocek kecil sikit ni, nak letak barang-barang yang easily access lah, barang-barang yang kecil ke macam gitu. And then atas ni korang boleh letak apa-apa barang, either bag-bag yang kecil, laptop ke, ataupun macam pampers anak pun boleh juga. Macam mana nak set up benda ni, dia hanya ikat kepada grip handle yang ada dekat belah atas ni. Okey, macam ni dia ada 4 point. Untuk pengetahuan, macam Prodo Myvi lagi best, dia punya grip handle ni hanya ada dekat passenger depan dengan 2 passenger belakang. Originally belah driver dia tak ada. Okey, dan benda ni aku pasang sendiri lah. Benda ni dia ada jual sebab sama je. And then Myvi lagi best ni, dia punya mounting point dia untuk skru tu dia memang dah ada built in, dia dah buat siap. Jadi korang just kena beli ni sebagai add-on lah, sebab aku punya model ni adalah model lagi best, dia bukan model ekstrim. Aku tak pasti sama ada model ekstrim tu dia memang ada ke tak ada yang grip handle ni dekat belah driver. And then nak pasang dia ni a bit tricky lah. Korang kena roof lining ni korang kena koyakkan sikit untuk buat lubang supaya skru tu dapat masuk, dan dia macam ada plastik part yang mana dia kena tebuk masuk juga. Kiranya lubang yang korang kena buat tu kena besar sikit lah, sebab dia bukan buat untuk skru je lubang tu, korang kena buat juga lubang untuk ada plastik part bahagian grip ni. Nanti aku tunjuk macam mana bentuk panjang dia, panjang tau plastik part tu untuk masukkan kan, untuk masukkan ke dalam bahagian ni supaya dia lepas roof lining ni dan dia boleh attach kepada dekat skru dekat bahagian A-pillar ni lah, ataupun tulang atas ni, chassis atas ni. Sebab dia punya chassis dengan roof lining ni agak jauh, that's why plastik part tu yang kena masuk tu agak dalam. Jadi korang kena tebuk lebih sikit lah. Cuma nak apa ni, aku tunjuk sikit lah macam mana nak pasang dia ni. Korang kena tarik yang rubber door ni and then nampak tak ni plastik ni, korang kena tarik and then korang check lah lubang tu dekat mana. Macam lubang dia tu korang kena detect dulu pakai cocok-cocok pakai jarum ke apa ke untuk tentukan kedudukan. Lepas tu baru korang tebuk lah pakai benda yang tajam yang boleh koyakkan roof lining ni, tapi hanya koyakkan part yang mana plastik dengan skru untuk masuk saja. Jangan buat lebih-lebih, nanti tak cantik pula kan. Untuk dia jadikan untuk kita pasang grip handle ni lah, supaya kita boleh ikat ke 4 point untuk car ceiling storage ni. Okey, kalau kereta yang dia punya headroom dia ni rendah, mungkin aku rasa benda ni tak praktikal lah. Benda ni praktikal untuk headroom kereta korang tu tinggi lah, supaya ada ruang. Contoh, kalau contoh macam compact, MPV ataupun crossover yang mana dia ada corong aircon, maybe tu pun aku rasa tak sesuai juga, sebab corong aircon tu pun dia punya housing pun dah agak besar. Jadi bila korang nak pasang benda ni, dia jadi macam tak sesuai lah. Maybe lah, aku pun tak sure. Kalau nak pakai pun mungkin boleh pakai bahagian belah bawah, bahagian atas tak boleh sebab dah ada corong aircon tu kan. Nak ikat tu dekat bahagian 4-4 ni, dia just pakai clip ni je lah. Clip ni, and then korang just ketatkan je strap ni betul-betul ketat untuk part-part sudut. Korang ukur pun agak-agak je lah. Yang penting dia boleh ikat, dia punya ikatan tu dia boleh tegang macam inilah, yang korang boleh nampak dekat atas ni kan. And then Prodo Myvi second gen, dia punya headroom dia ni banyak, jadi dia tak makan ruang sangat, jadi tak rasa macam sempit lah. Kalau Myvi generasi ketiga tu, dia punya headroom dia rendah sikit sebab nak nampak sporty, mungkin ada rasa macam makan sikit ruang dekat bahagian kepala lah. Maybe lah,
Tapi korang kena try sendirilah. Aku akan letakkan link barang ni dekat ruangan description dekat bawah. So ni yang pertama. So kita akan pergi yang kedua. Yang kedua tu, okay, kita cakap pasal aircon vent ni. Aircon vent ni kalau patah, korang kena ganti sebiji lah. Korang tak perlu nak beli housing ni apa semua kan. Korang boleh beli je aircon vent ni sendiri, OEM ataupun original dekat Shopee. Dia ada satu skru je dekat dalam ni. Tapi kalau nak buka ni, kena first buka yang dashboard tengah ni. Tarik je daripada bawah ni kan. Dah buka benda ni. Yang ni korang buka sikit. Panel ni pun buka juga. Jadi korang dah dapat buka ni, tarik keluar. Tak perlu cabut pun. Akan ada 2 skru. Skru 10 tak silap aku. And pakai screwdriver pun boleh. Dia sebab dia 2 purpose. Kat sini bawah, buka dia skru tu, and then just tanggalkan je head unit ni, and then access dekat bahagian aircon vent ni. Cuma bila nak cabut, just kena make sure berhati-hati sikit sebab dia punya clip kat bahagian atas ni, dia ada 2 atas 2 bawah. Lepas tu satu kiri dengan kanan ni senang patah lah. Tapi skru tu cabut, nanti benda ni senang je cabut. Cuma aku dulu patah, tapi ni aku dah beli yang baru, jadi aku pasang sendiri lah. Okay, yang ketiga ni adalah ni lah, grab handle ni sendiri kan. Dia ada jual dekat Shopee. Nanti aku pun akan letak link dekat bawah kalau korang nak buat. Tapi untuk semua model kereta ada je. Macam Prodo Azia, bini aku pun ada juga. Jadi aku beli dan tambah sendiri. Sebab benda ni kena tambah. Maybe full spec je dia bagi. Aku tak tahu kenapa. Murah je benda dia, tak ada lama sangat. And then lastly, modification yang aku buat yang pada aku amat praktikal lah. Kereta hatchback, dia ada tonneau cover tau. And then kebanyakan kereta-kereta sekarang yang hatchback ataupun kereta yang ada tonneau cover ni, bila buka bonnet, tonneau cover tu ikut sekali. Okay, tapi untuk yang lagi best ni, originally bila buka dia tak ikut tau. Tapi aku dah modify. Bila aku dah modify ataupun DIY sikit lah, bila aku buka, nampak tonneau cover ni dia gerak sendiri. Okay, kalau macam untuk yang icon tu, icon ada. Myvi icon ada. Dia ada tali dia sendiri. Dia ada tali akan tebuk dekat bahagian sini. Tali ni akan lekat dekat, dia akan gantungkan dekat klip yang dekat sini lah. Klip ni pula untuk Myvi icon aku tak jumpa. Jadi aku beli yang Prodo Azia punya, Azia first gen tu lah. And then Azia tu punya boleh pakai kat sini. Tapi bila pakai kat sini, dia jadi longgar. Jadi ketatkan dia, aku pasang double tape dekat bahagian klip dia tu. Jadi aku lekat kat sini, jadi dia lekat dengan double tape lah. Kat sini lah. Jadi kat sini dia lekat dengan double tape. Okay, tali ni pula, tali ni dia tak ada jual. Okay, ni aku pakai tali kasut je guys. And then aku plan aku tak nak tebuk lah. Aku malas nak tebuk. Aku ikat je tali kasut. Lepas tu ukuran dia ni, sebab bila dah pasang klip ni kiri dengan kanan, korang dah tentukan kat mana jarak dia. So tali ni bila korang ikat agak-agak je lah, sama kan. Just make sure bila pasang ni, tali ni, dia punya tonneau cover ni boleh naik sekali. And then tonneau cover ni pula, disebabkan aku tak nak tebuk lubang, aku gunakan ini lah, rubber tonneau cover ni. Rubber yang prevent tonneau cover ni berlanggar dengan besi ni untuk create bunyi bila bawa kereta. Bila langgar lubang ke, bila langgar speed breaker ke, dia akan berbunyi kan. So rubber ni akan halang lah. Sebab rubber ni dekat bahagian bawah ni, dia macam ada penghalang macam tu. Dia macam ada penghalang, jadi aku ikat lah. Kalau tak, kalau aku tanggalkan ni, kita boleh tanggal je. Tanggalkan dia ni, bila buka bonnet, dia punya tonneau cover tak naik. Jadi bila kita nak macam angkat barang, kita punggah, kita kena naikkan sendiri tonneau cover ni. Jadi memang agak leceh lah. Kalau macam icon, Myvi second gen yang icon punya, dia ada. Jadi setiap kali kita buka bonnet ni, tonneau cover ni angkat, naik. Jadi kita nak punggah barang tu, senang lah. Nak ingress dengan egress barang ni senang, sebab tak ada tonneau cover yang menghalang. Okay, sebab tu kebanyakan. So ni pasang balik lah, aku pasang balik kat sini. Dia macam ada, dia ada step dekat sini. Dia ada step kat sini yang lekatkan tali kasut ni. It fits the purpose lah. Semua DIY je. Jadi kalau korang yang pakai Myvi lagi best, DIY murah, macam ni lah, tanpa nak tebuk tonneau cover original ni, beli je klip ni, Azia punya. Lepas tu pakai je, ambil je tali kasut ke apa-apa tali yang boleh, lepas tu lekatkan kat sini. And then bila tutup, tonneau cover tu gerak ikut sekali. Dan dia boleh ikut. Dia memang nampak simple modification lah, tapi pada aku dia banyak membantu practicality sesebuah kereta. Lagi-lagi macam kereta Prodo Myvi yang dah lama, dah dekat 10 tahun ni. Simple modification, tapi benda ni memang kadang nak modify tu memang memerlukan creativity. Kadang kena tengok macam mana orang buat,
kena cari dekat internet lah untuk dapatkan beberapa idea lah, untuk dapatkan korang punya kreatif. Dia tak kisah pun nak buat macam mana, as long as dia serve the purpose, dapat menyelesaikan masalah, memudahkan korang, tambah practicality, korang punya matlamat pun dah tercapai. Nah, itu je lah aku nak share untuk video pada tahun 2026, yang mana aku akan comeback dengan buat video-video konten-konten yang bermanfaat lah untuk korang, yang dapat harapnya membantu bila korang menonton aku punya video. Terima kasih juga kepada semua yang masih menonton video aku. Dan aku rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.